Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazika Maisara, wartawan dari TV PSS Sekolah Kebahasaan Kangkau Pulai. Saya kini berada di Sekolah Kebahasaan Kangkau Pulai bagi melaporkan majlis watika pelantikan yang telah berlangsung dengan meriah baru-baru ini. Majlis ini diadakan bagi memberikan pengiktirafan kepada murid yang dilantik sebagai pemimpin sekolah, seperti pengawas, pengawal pusat sumber dan ketua kelas. Apakah perasaan anda selepas menerima watika pertalian hari ini? Saya berasa gembira dan bangga kerana diberi kepercayaan oleh pihak sekolah untuk menjadi pemimpin. Apakah harapan anda kepada rakan-rakan murid di sekolah ini? Saya berharap rakan-rakan memberi kerjasama, mematuhi peraturan sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bolehkah saya ingin menyoal Ustazah tentang watika pelantikan yang diadakan baru-baru ini? InsyaAllah boleh. Ustazah, apakah tujuan majlis watika pelantikan ini diadakan? Majlis ini diadakan bagi memberikan pengiktirafan kepada murid-murid yang telah dilantik sebagai pemimpin di sekolah. Oh begitu. Ustazah, apakah nilai yang patut diterapkan kepada murid melalui pelantikan ini? Melalui pelantikan ini, murid dapat mempelajari nilai kepimpinan, tanggungjawab, disiplin serta sikap amanah dalam melaksanakan tugas. Oh, terima kasih. Sama-sama. Majlis ini diharapkan dapat memberi semangat kepada murid untuk menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah dan disiplin. Tahniah kepada semua murid yang telah menerima watika pertauliahan. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Saya, Hazika Maisara, melaporkan dari Sekolah Kebahasaan Kangkau Pulai.